Assalamualaikum and welcome back to my channel. As the title, hari ni aku nak buat Mr. DIY haul. Lama gila ya aku tak buat Mr. DIY haul. Sebenarnya aku pergi je Mr. DIY, tapi macam aku beli barang sikit je, dalam 3 barang macam tu. 3 barang aku nak buat haul macam tak best kan. So aku macam tak apalah, next time bila aku beli barang banyak-banyak sikit baru aku buat haul. So this is it guys. This is it. Tak adalah banyak sangat, tapi bolehlah buat haul. Okay, tanpa berbasi-basi, marilah kita mulakan. Aku pergi Mr. DIY untuk mencari satu benda ni ya. Satu benda ni je. Aku nak cari ni. Hook ni dia sangkut dekat atas almari ataupun dekat atas pintu. So kau tak payah nak tebuk-tebuk ke, nak paku-paku. Sebab dia dah ada hook ni. Tinggal sangkut je. Aku tak tahulah pattern sekarang memang atas ni pun ada hook ke apa. Sebab sebelum ni bawah ni je. Lepas tu aku beli dua. Aku beli dua jenis yang berbeza. Ini pun ada apa? Jenis cangkuk ni. Sebabnya aku nak sangkut-sangkut baju, sangkut beg semua macam dah tak cukup. Tak cukup. Tu yang mencari lagi. Sampai 2. Next, aku beli tisu kering. Aku tak tahu kenapa aku beli. Aku beli wipes, tapi wipes ni aku dah guna satu. Sebab masa beli dekat DIY ni, aku lupa bawa wipes anak aku. Lepas tu aku pergi beli dan dah guna satu. Tinggallah satu lagi. Dan aku beli ini. Botol ni asalnya mungkin nak letak sabun ke shampoo, tapi entahlah, macam besar sangat lah pula. Tengoklah nanti aku guna untuk buat apa. Next, sikit je barang je, tak nak habis dah pun. Aku beli ini pouch untuk gantikan anak aku punya pouch. Pouch untuk letak minyak-minyak dorang. Sebab sebelum ni dia macam ngam-ngam je tau. Nak letak minyak tu semua ngam-ngam je. So nak tambah minyak baru dah tak boleh. Dah tak boleh zip. So aku beli satu yang lagi besar. Dan dia ada kompartmen ni sebenarnya. Kat sini dia ada kompartmen. So kat sini nak letak sikat boleh lah kat sini. Dia agak besar. Besar tapak tangan aku. So hopefully muat lah semua minyak-minyak anak aku, krim-krim semua tu. Last 2 item, aku beli ini. Makeup brush. Aku tak makeup ya korang. Aku tak makeup, tapi aku beli. Aku tak tahu apa function brus-brus ni semua. Aku tak tahu. Cuma yang ni satu je lah aku tahu. Yang ni untuk blusher. Correct me if I'm wrong. Ni satu je aku tahu function dia. Yang lain semua aku tak tahu. Sebab aku tak pakai makeup. Aku just pakai lipstick, lip tint, lip gloss semua tu. Makeup semua aku tak pakai. So I don't know why I buy this thing. Last item adalah ini guys. So cute. Aku beli casing fan. Aku pernah nampak lah, pernah pergi DIY sebelum ni, nampak benda ni comel sangat. Aku macam nak tak nak. Last aku beli juga guys. Cantik, memang cantik. Guys, itu sahaja aku punya Mr. DIY haul untuk kali ni. Aku tak tahu bila lagi aku akan buat Mr. DIY haul lagi. So korang stay tune. Jangan lupa subscribe and turn your notification on. See you again. Bye.